Saya cuba kira satu benda, kalau duit raya anak saya simpan dalam bank ataupun ASB saja, berapa nilainya hari ini. Sebelum tu, share dulu video ini untuk rujukan anda. Saya mula kumpul duit raya anak sejak tahun 2020 lagi. Masa tu harga emas sekitar 240 segram. Sekarang simpanan anak saya sudah 50 gram. Harga emas 2026 ini sekitar 700 segram. Nilainya sekarang hampir 35,000. Kalau duit yang sama saya simpan dalam bank, ASB, tabung haji ataupun ASPN dengan dividen bawah 6% setahun, hari ini mungkin sekitar 16,000 sahaja. Bezanya hampir 19,000. Kadang beza bukan pada berapa kita simpan, tapi di mana kita simpan. Nak saya bantu tuan-puan buka akaun emas anak, tengok video 5 langkah untuk mulakan simpanan emas. Saya akan bantu dan bimbing tuan-puan sebaiknya. Jangan lupa follow dan komen untuk lebih banyak ilmu kewangan dan emas.